Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Prof. Madya Dr. Nur Azimah Zakaria selaku pensyarah khusus serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya Muhammad Akil bin Encik Rahmat dengan nombor metrik D2024111470. Dalam video ini saya akan membincangkan tentang watak dan perwatakan Saleh dalam novel Perwira karya S. Osman Kelantan. Saleh merupakan watak sampingan yang penting dalam cerita ini. Walaupun pada awalnya beliau tidak terlibat secara langsung dalam peperangan bersenjata, namun peranannya berkembang menjadi lebih besar apabila beliau turut menyertai misi perjuangan. Beliau juga digambarkan sebagai seorang yang berhati lembut, setia dan berjiwa patriotik. Saleh merupakan rakan seperjuangan kepada Awang Teleng. Selepas kekalahan di Batas Besar, Awang Teleng telah bersembunyi di rumah Saleh. Dalam situasi ini, rumah Saleh menjadi tempat perlindungan, rehat dan pemulihan semangat kepada Awang. Namun, peranan Saleh tidak terhenti di situ. Beliau kemudiannya turut terlibat dalam misi penting bersama Awang dan Ali, iaitu membakar rumah Pasung sebagai simbol penentangan terhadap penjajah. Hal ini membuktikan bahawa Saleh bukan sekadar penyokong, tetapi juga seorang pejuang yang sanggup mengambil risiko. Saleh digambarkan sebagai seorang yang berhati lembut dan prihatin. Sebagai contoh, beliau tidak sanggup membangunkan Awang Teleng untuk solat subuh kerana melihat rakannya itu terlalu letih. Tindakan ini menunjukkan sifat empati dan keprihatinan yang tinggi terhadap orang lain. Selain itu, Saleh digambarkan sebagai orang yang lembut hati dan mudah tersentuh. Emosinya ditunjukkan ketika dia menangis selepas diduga Awang dan menafikan dirinya sebagai pengkhianat. Reaksi ini menunjukkan bahawa dia sangat menghargai hubungan persahabatan dan reputasi dirinya di mata kawan-kawan seperjuangan. Di samping itu, Saleh juga seorang yang setia dan tidak berjiwa pengkhianat. Walaupun Awang Teleng pernah meragui kesetiaannya, Saleh tetap menegaskan komitmennya terhadap perjuangan. Malah, beliau sanggup terlibat dalam misi berbahaya bersama Awang dan Ali. Kesetiaan ini akhirnya terbukti apabila beliau tetap bersama rakan seperjuangannya hingga ke saat akhir. Seterusnya, Saleh mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan sanggup bertindak demi perjuangan. Beliau bersetuju untuk menyertai rancangan penyamaran di mana Awang Teleng menyamar sebagai wanita manakala Saleh bertindak sebagai suami. Tindakan ini menunjukkan keberanian dan kesanggupan Saleh untuk mempertaruhkan nyawa demi memastikan kejayaan misi tersebut. Kemuncak watak Saleh dapat dilihat apabila beliau terkorban dalam misi membakar rumah Pasung. Semasa operasi tersebut, Saleh telah ditembak oleh pihak musuh ketika cuba melarikan diri bersama Awang. Dalam keadaan genting itu, Awang terpaksa meninggalkan sahabatnya demi menyelamatkan diri. Kematian Saleh memberi kesan yang sangat mendalam kepada Awang Teleng. Awang berasa bersalah kerana pernah meragui keikhlasan Saleh, sedangkan Saleh sebenarnya seorang pejuang sejati yang sanggup berkorban nyawa. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Saleh bukan sahaja setia, malah merupakan lambang pengorbanan dalam perjuangan.
Kesimpulannya, watak Saleh mengajar kita bahawa seorang pejuang sejati bukan dinilai melalui kata-kata tetapi melalui pengorbanan yang dilakukan. Sekian, terima kasih.